Angka rogol bawah umur ni sangat membimbangkan. Kes dilaporkan meningkat 15.6%. Kes yang menggemparkan sebelum ni, seorang kanak-kanak lelaki 11 tahun telah menghamilkan sepupunya yang berusia 15 tahun. Pihak polis mendedahkan yang trend kanak-kanak perempuan sekarang mencari lelaki dan sanggup berkongsi gambar atau video bokeh melalui media sosial, dan pihak berkuasa telah menemui banyak gambar porno dalam telefon mangsa. Yang paling mengejutkan, 98% kes rogol yang direkodkan berlaku atas dasar suka sama suka. Ini bukan lagi isu paksaan, tetapi masalah pendedahan dan perhubungan bawah umur. Angka rogol bawah umur ni sangat membimbangkan. Kes dilaporkan meningkat 15.6% dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ni berbanding dengan tahun sebelumnya. Kita berdepan dengan krisis sosial yang sangat kritikal. Ketua Polis Negeri mengeluarkan amaran keras tentang peningkatan mendadak jenayah seksual bawah umur. Faktor penyumbang utama dikenal pasti disebabkan konflik keluarga, pendedahan kandungan lucah, kurang didikan agama dan pengaruh dadah. 30% kes rogol dan sumbang mahram disebabkan oleh penggunaan dadah itu sendiri. Dan pesanan akhir kepada masyarakat, jangan kita sembunyikan kes sumbang mahram ataupun kes rogol, dan pihak polis menyeru ibu bapa dan sekolah untuk segera laporkan kepada yang berkuasa. Ini adalah masalah sosial yang mesti kita tangani bersama.